Ada isi saya, ku sabareh binti ku Hambali dengan talak 3. Fek, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Aku orang kampung, sanggup dipijak, but nak aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua, Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Mudah buka aku tak apa lagi. Kau nak cerai kau nak. Aku cerai buat ni Mustafa ini dah. Tolong satu dah. Dah okey, beres. Beres. Betul. Patut lagu mana bagi-bagi? Atau kau pencari apa tu? Atau kau pencari nak bagi? Tunggu nak bagi. Kita payah buat atau nak bagi. Mau fak guna loya. Tak ada guna. Bagi aku nak ambil bagi aku dah. Kejut kita FM kita. Okey dah. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton Scoop MG bersama saya Haslina A.R. Kamaluddin. Baik. Kita berbicara mengenai apa yang berlaku hari ini. Anda juga telah pun dipertontonkan bagaimana baru-baru ini tular mengenai lafaz talak ataupun lafaz cerai yang dilakukan secara atas talian ataupun secara langsung sebenarnya menerusi aplikasi media sosial. Kita melihat itu bukan kali pertama. Kalau tadi kita berikan beberapa contoh yang menggunakan streaming secara langsung. Kita melihat ini adakah satu trend ataupun sebenarnya ini boleh memudaratkan lagi-lagi bagi pasangan yang mungkin baru berkahwin. Ada yang menyatakan bahawa pernah berkongsi dengan saya Haslina, dia kata saya tahu ilmu nak berkahwin untuk menghalalkan hubungan, tetapi selepas itu tersekat ilmunya bagaimana nak mengendalikan rumah tangga, apatah lagi kalau nak berbicara mengenai cerai ini, kerana ilmu tu tak sampai, tersekat di skala 6 katanya. Bagi saya itu gurauan yang tidak perlu kerana ini ilmu yang perlu kita belajar. Saya juga sebenarnya akan bersama-sama dengan anda untuk belajar, untuk kita ambil ilmu, cakna ilmu khususnya mengenai perceraian secara online ataupun secara langsung ini, dan adakah ini sebenarnya berkaitan dengan sakit mental ataupun penyebab apa yang kita katakan sebagai kita ni dah semakin teruk pemikiran kita, rosak pemikiran kita kerana media sosial. Kita akan kupas isu ini bersama dengan dua panel saya sudah pun berada. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya. Saya perkenalkan kepada anda di sebelah saya ini Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia ataupun PGSM. Assalamualaikum Tuan, selamat datang. Dan juga di hujung sana Profesor Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, merupakan pakar perunding kanan Sekretari Universiti Melaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Berdebar sebenarnya. Bila kita jumpa dengan pakar psikiatri ni, kadang-kadang dia boleh telik kita ni. Aslina ni ada masalah ni. Betul tak Prof? Mungkinlah dah biasa tengok orang kita menganalisa sikit stres dan sebagainya. Okey, jangan analisa saya. Kepada anda sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau pandangan khususnya berkaitan dengan tajuk kita hari ini, boleh sahaja ajukan di ruangan komen. Baik, di awal ini mungkin kita boleh mulakan bersama dengan Tuan. Bila saya katakan mengenai isu cerai, lafaz cerai yang dilakukan di atas media sosial, atas talian ini secara langsung. Di awal ini Tuan mungkin boleh dimulakan dengan lafaz cerai itu sendiri. Kalau boleh kita belajar sedikit, apakah ia boleh diungkapkan secara bila-bila, suka-suka, ataupun sebenarnya dia ada terma-terma ataupun ilmu yang kita kena belajar dulu. Silakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz cerai ni Haslina dia jadi dua bentuk lah. Satu secara soreh dia panggil jelas. Maksud bila kita sebut secara lisan dengan lafaz tu lepas tu ada sebut berapa jumlah dan sebagainya tu, yang tu disebut sebagai lafaz yang jelas. Dan dia satu keadaan lagi tu lafaz kinayah, dia panggil lafaz yang perlu ditentukan dan berdasarkan pada niat dan hati. Kadang-kadang bila dia nyatakan lafaz tu dalam bentuk yang lain, tapi maksud dia lain. Talak ni kalau ikut
syarak dia ada dua. Maksudnya at-talaqu maratan. Maksudnya dua talak yang boleh dirujuk tu ada dua. Talak yang boleh dirujuk tu ada dua. Talak satu, talak kedua. Bila talak tiga, dia tak boleh dirujuk semula. Maksudnya kena ada walaupun dah habis iddah, isteri tu perlu ada perkahwinan dengan suami baru, kena ada bersama, persetubuhan. Lepas tu diceraikan dengan suami yang baru tu, habis iddah dengan suami baru mereka boleh kembali. Itu yang panggil talak tiga. Kalau orang Melayu biasa kita sebut Cina buta. Tak tahu kenapa Cina, kenapa tak India buta. Mungkin ada cerita di sebalik tu lah. So itu lafaz talak. So bila sebut tentang lafaz melalui media sosial ni sebenarnya banyak. Ada yang dibuat dalam apa, wasabi. Boleh sebut ke? Boleh. Wasabi. Nampak tuan juga mengikuti perkembangan. Tengok ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Facebook Messenger, ada juga yang melalui medium yang lain lah, yang pelbagai banyak lagi. Yang itu kalau melalui WhatsApp itu kita kategorikan sebagai lafaz kinayah sebab dia masih dalam bentuk tulisan walaupun disebut 1, 2, 3 even 100 pun jumlah talak tu, tapi dari segi hukum dia masih dalam bentuk kinayah yang perlu kepada niat suami. Ada setengah suami ni dia tak faham, dia ingat kadang-kadang bila mereka dah bercerai kali pertama, rujuk semula, so dia ingat lafaz kedua tu lafaz untuk kali yang kedua. Dia sebut dua kan, dia sebut dua, dia ingat dia bermaksud bahawa itu adalah kali kedua. Tapi kalau lafaz dibuat dalam keadaan tulisan tu tadi, kinayah tu tadi, mungkin kalau pergi ke mahkamah syariah, mahkamah akan tentukan berdasarkan pada niat dia. Masa dia tulis tu, dia nyatakan talak tu apa niat dia, nak sebut talak dua ataupun kali kedua. Tapi kalau bila melibatkan lafaz yang soreh, yang jelas, yang disebut secara berdepan isteri ada dalam kejadian tu, dalam insiden tu, ataupun melalui telefon yang didengar oleh isteri, maka dia akan balik kepada lafaz yang disebut tu. Dia tak bergantung kepada niat. Sebab talak ni walau dia akan jatuh walaupun bergurau, walaupun main-main ataupun sungguh-sungguh. Itu maksudnya lafaz yang disebut secara jelas. Itu dari sudut hukum syarak lah. Dan cuma bila berlaku tentang lafaz yang dibuat oleh suami ni, yelah saya dengar lah, banyak lah ada komen ini. Ada yang kata jatuh satu, ada yang kata dua dan sebagainya. Tapi pihak yang autoriti yang boleh tentukan lafaz ni adalah mahkamah syariah. Kita cakap lah dekat luar ni, tapi sebenarnya tak ada kesan apa-apa pun. Yang boleh menentukan kesahihan lafaz tu adalah hakim di mahkamah syariah. So mana-mana pihak yang terlibat dalam isu ni, dia perlu sama ada suami tu sendiri ataupun isteri boleh buat pengesahan di mahkamah syariah. Dia kena kemukakan, pihak akan dipanggil lah. Kalau katakan isteri yang mohon, maka suami akan dipanggil untuk hakim bertanya apa sebenarnya maksud dia, apa sebenarnya yang dicakapkan, yang ditulis, yang dilafazkan tu, dan keadaan dia masa itu waras ke, ataupun ada mental illness ke, kan, ataupun ada isu-isu lain, ambil dadah ke dan sebagainya. So itu hakim akan tentukan berdasarkan kepada keterangan pihak-pihak. Lepas tu mahkamah akan buat keputusan. So dalam apa yang berlaku di luar sana, kita tak boleh nak kata nak secara sah benda tu jatuh ke tak jatuh. Hanya mahkamah syariah yang boleh tentukan. Tak bolehlah kita jadi hakim. Kita kan tengok live kan semua benda. Kalau nak jadi hakim, mohon. Mohon betul-betul lah. Mohon betul-betul. Dapat tausiah boleh jadi. Baik, kita nak pergi kepada Prof. Prof, kita melihat sebelum kita pergi kepada soalan, mungkin boleh sedikit lah, bila kita cakap mengenai pakar psikiatri tu, apa tugas sebagai pakar psikiatri? Adakah macam tadi saya katakan, tengok je, mendengar masalah ke, ataupun sebenarnya macam mana, Prof? Sedikit secara ringkasnya.
Terima kasih lah. Ini macam mukadimah lah kepada profession saya ni. So, psikiatrik ni satu bidang yang kadang-kadang kita panggil bidang berkaitan dengan mental ataupun penyakit mental lah. Jadi, sebenarnya seorang psikiatrik itu adalah seorang doktor. Saya berkelulusan doktor perubatan. Cuma kepakaran dalam bidang psikiatrik. Di mana kita melihat individu atau pesakit yang ada masalah tetapi bukan masalah macam darah tinggi, kencing manis. Fokus dia masalah di fikiran. Contohnya mengalami tekanan, kegelisahan, risau, kadang-kadang yang dengar suara tu, halusinasi tu macam skizofrenia kita panggil, bipolar dan banyak lagi lah. Jadi kita sebagai doktor biasa kita beri diagnosa, kita dapatkan sejarah pesakit, kita dengar cerita dia, dengar daripada rakan ataupun keluarga yang terdekat. Itu biasanya kerja kami lah sebelum nak mengesahkan seseorang tu. Dia mungkin pengidap ke, atau dia mengalami tekanan yang berlebihan ke, ataupun yalah, semua orang dalam hidup melalui masa-masa sukar, ataupun masa-masa yang seronok juga. Itu baru dikatakan satu kehidupan kan. Jadi yang normal menyebabkan risau, yang normal dia macam kita nak interview hari ni pun saya katakan mesti ada anxiety contohnya. Kalau tak ada anxiety, datang sini relax je, tak ada performance. Jadi anxiety perlu ada, tapi di tahap yang baik. Tapi bila orang yang ada anxiety berlebihan, kerisauan dia berlebihan, dia mungkin tak boleh duduk diam. Dia mungkin jantung dia berdebar-debar, tak boleh, macam Puan cakap lah tadi. Mungkin. Jadi itu apa perasaan kita boleh jadi normal, tetapi kalau berlebihan dia jadi kurang normal, mungkin perlukan perhatian dan rawatan sebab ada implikasi lain. Kalau stres berlebihan, walaupun saya kata tadi saya tak merawat hypertension, darah tinggi, kencing manis, tapi kalau stres tu berterusan, akhirnya boleh mendedahkan penyakit darah tinggi, kencing manis. Kadang-kadang mood berubah pun kadang-kadang ada disebabkan thyroid ataupun hormon-hormon tertentu. Jadi sebagai psikiatris kita mengenal pastilah punca, dan kadang-kadang rawatan tu lebih bentuk perubatan. Kita ada ubat-ubatan, tetapi kadang-kadang banyak juga psikiatrik ni faktor stres, tekanan. Jadi suka tak suka jadi psikiatris ni kita mendengar masalah orang jugalah. Sebab kalau bagi ubat je, tak mendengar, tak memahami, dia tak efektif lah. Macam sebab kita akan relate dengan biologi dia kan, masalah tu, tetapi orang yang merasa tu dia bukan dapat rasa biologi dia. Dia dapat rasa tekanan, dia rasa tidur tak boleh, dia mungkin rasa hidup tak berguna, dia mungkin rasa sangat tak relax, macam orang yang gelisah, resah gelisah yang berlebihan. Jadi itu kita kena dengar dan bercakap. Jadi psikiatris ni kerjanya ada dua-dua tu. Mungkin faktor ubat kita akan tentukan, dan juga faktor rawatan kita panggil kaedah psikososial, dan kadang-kadang spiritual pun ada dekat situ kita buat. Baik, hubung kaitnya mukadimah dengan apa yang kita nak tanyakan. Apabila kita melihat apa yang kita didedahkan secara maya ini kan, Prof, kita melihat semuanya terlalu berani. Berani tu sehingga kan kita boleh sampai ada yang kata ni mental ke, semua benda nak macam tu. Jadi macam mana kita nak isu yang kita cakap ni bukan satu isu yang remeh. Isu lafaz talak. Bagaimana kita nak kaitkan seseorang itu mempunyai mental illness dengan apa yang dilakukan yang memang kalau dari sudut keagamaan ini memang tak boleh diterimakan. Betul, satu hukum kan, macam diulas tadi. Jadi kalau pendapat saya lah, saya juga kerap juga semenjak social media banyak kan, hampir semua orang ada akaun, mungkin kadang bukan satu lagi, 2-3 akaun lagi seorang tu kan. Jadi yang sebagai puncanya disebabkan oleh alam maya ni juga banyak kan, daripada scam, bully, cyberbully dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari konteks tu, pertama sekali saya rasa saya tak nak pergi yang tak normal. Sama juga tadi macam anxiety, ada juga yang normal anxiety tadi. Jadi bukan saya nak normalize apa yang benda yang tak baik berlaku di dalam alam maya ni, tetapi peringkat pertama literasi, celek untuk penggunaan tu, mana
dia kena tahu alam maya ni adalah bukan privacy. Bila sekali kita paparkan masalah peribadi, kita macam mungkin membuka pekung di dada lah. Kita rasa kita ego, kita nak tunjuk kemarahan, kita tulis perkataan yang kurang enak dalam online. Tapi sebenarnya dari segi sudut satu lagi, dia mendedahkan, ini satu sudut lah, dia mendedahkan keegoan kita yang keterlaluan. Kita tak boleh kontrol nafsu marah ke nafsu apa-apalah. Jadi itu pun satu isu yang boleh dilihat. Maknanya kita menggunakan tu tidak cermat dan tidak cara baik lah, yang mana sepatutnya alam maya ni mungkin mendekatkan yang jauh. Apa ada kan, maksudnya kira dekat tu kita kasih sayangkan lagi kan, yang positif. Tetapi kadang-kadang kita lihat di alam maya ni banyak yang lontaran dalam itu, lontaran yang tak tahu ujung pangkal ceritanya, yang menyakitkan orang, menyakitkan hati orang. Itu satu. Tapi bila kita lontarkan sesuatu, kita kena ingat, pertama, orang dah screenshot mungkin itu cerita tu. Keduanya, orang yang bagi feedback, kita mengharapkan yang positif. Tetapi feedback atau maklum balas tu akan datang mungkin banyak yang negatif. Kita tak tahu, sebab kalau lagi ramai pengikut kita, lagi berpotensi kita akan mendapat perkara yang menimbulkan tekanan lebih. Dan mengaibkan. Saya rasa kalau kita buka sesuatu, walaupun perkara itu baik, orang boleh nampak sudut negatif. Kita tunjuk gambar kita bercuti, orang kata kita mungkin riak, nak menunjuk. Kita mungkin nak bagi semangat orang pergi ke umrah, tunjuk gambar buat ibadah masa umrah. Orang kata kita itulah apa ibadat kalau bukan niat kerana Allah, nak tunjuk dekat orang. Orang akan beranggapan. Jadi akan suka tak suka akan kita bertemu dengan golongan yang macam ni. Memang kita akan dapat dua-dua dalam konteks bila kita throw sesuatu dalam alam maya. Contohnya ada yang paling menyayat hati, saya ingat lagi beberapa tahun lepas yang dia throw dalam social media, vote. Dia dah distress, dia ini belasan tahun tak silap saya. Orang kata matilah bunuh diri. Akhirnya dia bunuh diri. Berlaku dalam negara kita tak silap tu. So perkara ni menggunakan dengan tidak cukup literasi ni mendedahkan. Jadi itu satu aspek. Of course kalau saya dari segi psikiatrik tu, saya akan kata orang yang kemurungan berlebihan, dia mungkin keseorangan, dia mungkin rasa tersisih, dia akan banyak terdedah dengan online juga, mungkin online game, jadi terjebak dengan gaming contohnya, atau gambling, sebab dia nak rasa keseronokan, nak keluar malas, atau bukan malas lah, saya pun menggunakan perkataan yang tak sihat untuk pesakit saya, bukan malas, dia macam kemahuan dia dah tak ada, dah tak ada keinginan, dah tak minat. Jadi buka smartphone, mungkin ada online game, online gambling, dia rasa seronok daripada buat itu, yalah. Tapi akhirnya terjebak dengan hutang dan sebagainya, ataupun keseorangan, dia pergi dating app, jumpa dengan seseorang yang tak baik, tersangkut dengan yang negatif juga. Jadi saya bukan nak kata alam maya ni semua negatif. Sebenarnya kita macam ubat jugalah. Kalau ambil ubat tu berlebihan, ataupun kita tak ambil ubat yang betul, kita akan dapat kesan sampingan yang lebih mudarat lagi lah. Baik, kita dah faham dari segi situ. Kita kembali kepada Tuan Musa sebenarnya. Saya sebenarnya sampai terfikir-fikir sampai saya kata, adakah kita ni sentiasa menyalahgunakan media sosial yang sepatutnya kita ambil manfaat? Tak apa, selepas tu kita akan sambung lagi. Tuan, kita melihat terlalu banyak, mungkin ini telahan saya, bila kes-kes bercerai menggunakan media sosial ni, kita tahu bukannya satu dua. Mungkin kita tahu ni pun sebab yang berlaku itu adalah influencer. Tapi mungkin ada yang lain, Tuan lebih mengetahuilah kes-kes ataupun yang berlaku. Adakah sebenarnya garis panduan perlu ada lagi ke, ataupun undang-undang kita ni sudah mencukupi ke untuk orang kata nak memastikan perkara-perkara ini tidak lagi berlaku di media sosial, ataupun bagaimana? Saya lihat dia bukan soal undang-undang Selina. Dia soal cara kita nak mengawal diri kita tu. Kita nak adapt dengan alam maya yang ada. Macam saya dengan Prof ni, kami orang lama kan. Kami
agak sukar lah kalau nak bercakap sendiri dalam telefon, nak buat live tu. Kau tengok tu, kami tengok tengok tu, perhati untuk apa. Kadang-kadang kita kena ambil tahu juga kan perkembangan terkini dan sebagainya. Kalau isu-isu semasa tu sebenarnya dalam telefon lagi cepat kalau kita nak berbanding dengan media lain. Cuma dalam keadaan di mana generasi hari ni, generasi Y, generasi Alpha, sebenarnya mereka kena ada ilmu bagaimana dia nak adapt benda tu dalam kehidupan. Sebab setengah, kalau kita lihat TikTok misalnya, kita kena ingat dalam TikTok tu user boleh guna nama hati ini milikku, apa-apa saja, kan? Betul. So, dia tak perlu nak guna nama yang betul. So macam Prof sebut tadi, kalau kita livekan satu isu, satu perkara tu, kita nak supaya mereka memberi respon yang positif. Tak semua akan berlaku begitu, sebab mereka yang menggunakan user yang bukan nama sebenar ni, kadang-kadang respon dia tu respon negatif. Kalau mental kita tak kuat untuk terima perkara yang di komen, yang direspon oleh dalam komen mereka tu, yang tu mungkin boleh membawa kesan. Dan satu lagi saya nampak, apabila ada media sosial ni, ada pihak, ada kalangan kita yang menggunakan media sosial ni untuk generate income, untuk berjual dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang waktu kerja mereka tu bukan siang hari, malam. Kalau ikut normal biasa, kita bekerja daripada siang, pukul 7, pukul 8 kita dah rest. Kita duduk rumah, tengok TV, tengok media sosial bersama dengan family dan sebagainya. Tapi dalam setengah keadaan, mereka ni bekerja waktu malam. So bila bekerja waktu malam, kadang-kadang mungkin Prof boleh komen lah lepas ni, kadang-kadang stres itu mereka itu lebih daripada orang lain. So bila stres mereka lebih, bila isu yang sepatutnya di handle, dihadapi dengan cara yang baik, kadang-kadang mereka tak boleh nak hadapi. Itu yang berlaku. Maksudnya bila berlaku pertengkaran dan sebagainya tu, benda tu jadi mungkin akan jadi satu promosi marketing bagi diri mereka, sebab mereka menjual barang. Itu dah satu isu lah. Dan mereka ini sebenarnya yang sama ada yang baru berkahwin dan sebagainya, mereka perlu ada ilmu bagaimana untuk, yang pertama, untuk mengawal kemarahan. Sebab tu kalau ikut nasihat yang kita selalu beri, bila marah tu duduk, kan? Sebab bila dalam keadaan marah, bertengkar, bergaduh suami isteri, bila berdiri, dia syaitan tu akan lagi banyak masuk. So duduk, tenangkan diri, dan satu lagi, cuba elakkan pertengkaran tu, jauhkan diri daripada bertengkar. Sebab tu Sayyidina Ali, menantu pada Rasulullah, yang berkahwin dengan Siti Fatimah, bila berlaku pertengkaran, Nabi nasihat dia suruh keluar dulu. Kalau sebab tu orang tua kita dulu, kalau anak menantu bertengkar, dia akan suruh kau pergi keluar, minum teh dulu ke, mengopi dulu ke, kan? Dah tenang nanti baru balik. Dia jangan biarkan benda tu dengan provokasi dan sebagainya. Sebab tu bila dah berlaku terlalu banyak pertikaian, pertengkaran dan sebagainya, masing-masing nak menang masa tu. So, suami yang tidak dapat menahan kemarahan dia, sebab dia tahu kuasa talak tu dekat dia, so dia akan lafaz. Itu kebanyakan kes yang berlaku, yang mana bila berlaku pergaduhan, suami tak boleh nak handle, tak boleh nak kawal kemarahan, dia melafazkan. Sebab itulah dalam Islam tu talak tu diberi kepada suami. Sebab suami sepatutnya mempunyai kesabaran yang lebih tinggi daripada perempuan, daripada isteri. Kalau bagi talak tu dekat isteri 2 jam sekali dia lafaz cerai, kan? Suami bila dah Allah jadikan dia lebih sabar, sepatutnya dari segi realiti dia kena tunjuk lebih sabar lah. Dia jangan suka-suka hati, bergaduhnya nak lafaz, bergaduhnya nak lafaz. So ini antara yang generasi kita perlu belajar, memahami,
bagaimana nak mengawal kemarahan, nak pastikan bahawa kalau berlaku pertengkaran, perbalahan suami isteri, macam mana nak handle, macam mana nak buat. Itu yang mereka perlu belajar. Saya rasa hari ini banyak cara untuk kita belajar. Tak mestinya pergi ke seminar dengan ceramah dalam media alam maya pun kita boleh dengar. Tapi dengar daripada ustaz-ustaz yang betul lah, yang mengarut tu Alina. So ini antara perkara yang perlu dipelajari oleh generasi-generasi kita yang hari ini menggunakan alam maya itu sebagai sebahagian daripada generate income, mengambil pendapatan mereka, dan juga sebagai sebahagian daripada kehidupan mereka. Dan kita tak boleh nak katakan bahawa media sosial itu satu perkara yang tidak baik. Kalau kita guna dengan cara yang baik, dia akan memberi kebaikan. Baik, nanti saya nak kembali dengan Tuan mengenai sekarang ni kalau kita tengok contoh yang kami berikan tadi, dia berkaitan bukan sahaja daripada usia. Maknanya orang muda ke, kalau kita tengok contoh tadi yang lafaz cerai itu, ada juga yang sudah menginjak usia perkahwinan tu lebih 5-6 tahun. Okey, itu kita kembali dengan Tuan nanti. Tetapi saya nak tanya dengan Prof dahulu. Prof, sebenarnya bila kita cakap mengenai penyakit mental yang berlaku, adakah peningkatan kes ini semakin meningkat mutakhir ini, ataupun sebenarnya kita dah ada kesedaran ke arah itu, atau macam mana? Untuk nak menjawab soalan tu, saya rasa saya cuba memberi satu jawapan yang lebih objektif lah. Sebab di Kementerian Kesihatan, mereka ada membuat National Health Morbidity Survey. Dia maknanya dia setiap tahun ada, cuma tema dia berlainan setiap tahun lah. Tapi contohnya dalam setiap 4 tahun akan ada satu survey. Contohnya buat population survey pasal kemurungan contohnya. Ini data yang terbaru, macam contohnya 4% lah dia detect. Maknanya dalam satu orang ada 4 orang pada masa itu ada kemurungan yang serius, bukan yang sikit-sikit. Bukan rasa tak suka macam tu je, tapi rasa terganggu, tak mahu bekerja, menyendiri. Dan kalau ikut data berkenaan dengan kesihatan mental, ini tema berkenaan discussion untuk saya hari ini juga, kesihatan mental. Pada satu survey dalam, tak silap saya 5 tahun lepas, 29% rakyat Malaysia ada gangguan kesihatan mental. Jadi kena faham di sini, kesihatan mental ni macam yang Tuan cakap lah, dia rasa risau ataupun dia rasa macam marah, tak boleh kontrol marah, kemarahan yang sangat ni, dia macam terus tak ada kaedah menangani kemarahan tu dengan baik. Saya sangat setujulah cakap tadi, macam kalau kita tengah marah, kita patutnya take a break. Bukan masa itu kita membuat satu keputusan ataupun satu benda yang serius lah. Macam lafaz cerai memang tak sesuai dibuat masa marah. Sewajarnya lafaz cerai, kalau pun keadaan terdesak, selepas duduk dengan nada yang baik, itu saya rasa walaupun itu perkara yang paling cuba nak dijauhi, tapi itu cara kaedah yang paling baik. Menunjukkan kedua-dua pihak ada niat yang baik, tapi tak mencapai satu kata sepakat, dan itu jalan keluar mungkin daripada dalam keadaan bertengkar, provokasi. Sebab provokasi ni menyebabkan kadang orang lelaki tadi dia memang kesabaran dia tinggi, tetapi kalau banyak sangat cabaran itu, dia akan rasa ego dia tercabar. Orang lelaki ni masalah egonya saya rasa tak betul, tapi itu pemerhatian saya dengan orang pun, nampak lelaki ni dia tak boleh dicabar, dia tak boleh kadang-kadang yang dominan tak boleh dibangkang. Kadang-kadang dalam society kita yang macam, bukan saya kata men's always right, tapi macam lebih cenderung kepada masculine ataupun lelaki mendominasi. Jadi kadang-kadang aliran masyarakat tu akan cenderung itu, dan individu itu pun jadi domestic violence punya isu, keganasan rumah tangga, dan macam perceraian tadi mungkin disalahguna. Sebenarnya dalam keadaan impulsif dia benda itu buat, dalam keadaan melulu tanpa fikir. Kalau dia break, bagi break dalam 30 saat, cuba pergi keluar sekejap daripada rumah ke, mungkin tak jadi macam itu.
Tetapi mungkin dalam senario itulah kadang-kadang kita susah. Kalau dalam media sosial nak komen lebih pun kita sebenarnya tak tahu apa yang berlaku dalam, tak usah cakap banyak lah, 5 minit atau 10 minit sebelum event tu, ataupun selepas itu. Jadi mungkin ada permasalahan lain. Jadi apa kita nampak biasanya mungkin 10% daripada fakta yang sebenarnya pada masa itu. Jadi kadang-kadang kita buat keputusan salah sebab kita tak tahu cerita sebenarnya. Jadi itu satu cabaran lah juga. Adakah ini membimbangkan? Kalau berkenaan dengan mental ni, saya rasa saya lihat trend makin lama orang muda. Memang ada mobility survey macam saya cakap tadi, melihat banyak golongan-golongan yang umur 16 ke bawah makin meningkat sehingga 20% kadar gangguan mental. 20%, mana dalam 100 orang umur 16, 17 remaja, mereka 20% ada gangguan. Macam tadilah senang cakap, kalau kita sebut pasal perceraian ni, balik tema hari ni juga, kadang-kadang perceraian ni dia memberi kesan kepada anak. Biasanya perceraian bukanlah tiba-tiba dia bercerai pada hari itu. Mungkin dia dah ada pergaduhan ke apa kan. Anak yang duduk kat rumah tak dapat perhatian. Ibu bapa sibuk masalah mereka saja bertengkar kan. Yang menjadi masa sebenar adalah anak. Perceraian tu pula kalau diwawarkan dekat publik pula melalui kaedah social media dan sebagainya, stigma tu anak pula nanti pergi sekolah. Kalaulah pula individu tu influencer dan sebagainya berpengaruh, lagilah menarik perhatian. Jadi anak tu boleh jadi murung. Bukan saja mereka dua orang yang bergaduh, tetapi mengganggu anak-anak. Jadi pasal kesihatan mental ni makin lama saya rasa masalah di kalangan remaja tu makin meningkat, dan juga kadang-kadang ada masalah-masalah lain lah sekarang ni, macam penggunaan dadah contohnya, itu meningkat. Itu topik yang juga besar dan perlu diberi perhatian. Dan cabaran pendedahan social media tu sendiri di peringkat yang terlalu muda pun boleh memberi impact. Sebab itu setengah negara remaja dia tak galakkan. Tak silap saya yang terbaru adalah Australia and New Zealand, dia bagi umur 16 ke bawah tidak dibenarkan. Tetapi implementation tu satu isu lah di situ. Tapi itu sehingga begitu pendekatan yang digunakan. Mungkin juga Malaysia agaknya perlu mungkin sikit Azlina. Bila isu rumah tangga ni, kalau boleh kita elakkanlah daripada masukkan di media sosial. Sebab isu rumah tangga ni biar kita suami isteri je yang tahu. Kalau nak cerita ke orang pun mungkin dalam family yang terdekat. Sebab bila dimasukkan dalam media sosial, sebenarnya dia akan memberi kesan kepada hati pasangan. Lepas tu kalau ada pepatah Arab, terutama orang perempuan lah, ada satu pepatah Arab tu dia kata al-mar'ah kal mir'ah. Orang perempuan ni dia seperti cermin yang kita make up tu. Cermin bila dah pecah, dia susah nak elok, nak cantik, nak sempurna. Letaklah gam apa pun, walaupun melekat, tapi dia masih ada kesan. Itulah perumpamaan dia. Hati orang perempuan ni bila dah terguris, dia akan ada kesan dia tu, walaupun sikit, walaupun kita dah cuba repair, kita dah cuba pulihkan, parutnya masih ada, kesannya masih ada. Mungkin dia boleh lupa waktu tu, tapi setahun, 2 tahun, kadang-kadang 20 tahun pun dia boleh repeat balik. Perempuan ni dia Allah bagi kelebihan macam tu, dia boleh ingat yang 20 tahun. Ingat. Mesti boleh ingat. Jangan main-main. Tapi yang hari ni pun kadang-kadang kaum lelaki pun dia ada perasaan yang sama. Walaupun benda tu dia boleh lupakan untuk teruskan balik, jernihkan keadaan. Tapi bila berlaku pergaduhan, benda tu akan datang balik. Dia akan ungkit balik apa yang sebelum ni pasangan dia buat dan sebagainya. Terutama bila dipostkan di alam maya, di media sosial. So benda tu akan jadi satu perkara yang diungkit, dia berbalah. Seolah-olah memang setahun 2 dia boleh lupa, tapi dia akan keluar balik cerita tu. Sebab tu kalau boleh masyarakat kita hari ni elakkan daripada ada masalah, jangan post di media sosial. Kalau nak post sangat, tulis dalam
note telefon tu simpan. So bila kita free kita baca. Simpan untuk diri kita sahaja. Apa yang perasaan dan sebagainya tu jangan share dekat orang, sebab bila kita share pada orang lain kita mengharapkan satu komen yang positif, tapi kadang-kadang komen tu akan memberi akan datang secara yang negatif, dan kadang-kadang benda tu akan memberi terasa hati bagi pasangan dan akan menimbulkan isu-isu yang bila berlaku pergaduhan akan datang, perkara tu akan diungkit balik. Ada lagi satu selain pada notes tu, boleh post tapi only me. Private. Anggaplah dia dah post kan. Sedangkan private kita je yang tahu kan. Tak ada komen. Kadang-kadang macam tadi kita panggil journal lah. Journal untuk apa yang berlaku seharian. Dulu diary kan zaman tu kan, buku diary tetap muka surat kita tulis apa berlaku, sama ada happy ataupun sebaliknya. Tapi mungkin betul lah social media masih boleh digunakan untuk tujuan diary ataupun journal tadi, melontarkan. Tetapi saya sangat setuju itu gunakan dengan bijak, only me sahaja kan. Benda yang tak perlu ditahu satu dunia kan. Sebab dia, kalau niat kita menghadapi masalah khususnya rumah tangga suami isteri, sebenarnya niat yang paling baik adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan memburukkan lagi masalah. Tetapi kena ingat, itulah bila kita wawarkan, letakkan, hebahkan satu dunia tahu, saya rasa dia akan memudaratkan lebih banyak daripada kebaikan. Jadi saya sangat setuju lah. Memang kita dunia Gen Z ataupun yang generasi sekarang ni yang terlalu taksub, saya guna perkataan mungkin tak tepat, tapi saya rasa banyak yang taksub dengan social media dan sebagainya, advertise masalah rumah tangga dan sebagainya. Saya rasa itu tak menyelesaikan masalah, itu sebenarnya memburukkan lagi masalah. Sebenarnya sepatutnya kalau sama ada dua-dua pihak, jangan letak langsung even posting cakap ada masalah. Sebenarnya cara menyelesaikan masalah selain pada jurnal tadi, kena bercakap juga. Tetapi mungkin dengan orang kita percayalah, sama rakan baik kita yang tak akan memburukkan lagi keadaan, silap cerita ke orang. Macam sama dekat social media lah. Satu dunia tahu, dapat feedback yang negatif, kita jadi lagi depressed, lagi gelisah kan. Dan ataupun saudara mara kita, adik-beradik kita yang memahami kita, jadi mungkin berbual, bercakap. Saya rasa itu, saya masih konservatif lah dari segi itu. Saya rasa percaya itu cara yang baik. Sebab social media ni, ayat kita tulis, kita kadang-kadang tak tahu intonasi dia. Kita menginterpretasi lain, tapi sebenarnya dia orang yang memperkatakan tu untuk tujuan lain. Jadi sangat haphazard lah untuk meluahkan perasaan di alam maya. Saya pernah juga, ni bukan isu perkahwinan. Bila kita menggunakan grup WhatsApp tu kan Prof, kita dalam keadaan marah, tapi bila kita tulis tu, kita type tu, di hujung tu saya akan gunakan sila baca dengan nada Jaafar on. Jadi walaupun kita tengah marah, jadi bila dia dah baca kat bawah tu, dia akan baca lah, lembut rupanya. Walaupun itu generasi 80 90-an lah. Kan? Generasi sekarang Gen Z dia tak tahu Jaafar on. Itu cara saya dan kawan-kawan, walaupun kita marah, kita takut orang salah. Jadi lagi satu, kalau kita dah nampak perkataan yang macam intrusif ataupun provokatif, tak payah nak jawab masa itu. Kita biar dulu. Yalah, WhatsApp ataupun guna kaedah itu, kita bagi masa, mungkin 2-3 kali kita baca, lepas kita dah cool down, mungkin lepas, kalau Islam lepas solat ke dan sebagainya, bila kita baca, kita nampak perspektif lain pula. Tapi berbeza juga dengan generasi sekarang ni yang banyak menggunakan media sosial. Dia akan gunakan tidak menjawab itu sebagai satu alasan yang konkret untuk di-upkan di media sosial. Tengok sajalah, kita dah bagi mesej ini, tidak dijawab ini. Ini tandanya apa? Mental ke tu, Prof? Itu saya rasa zaman sekarang ni bila banyak sangat terdedah dengan smartphone ataupun WhatsApp dan social media lah semua tu. Saya rasa banyak yang social skill dah tak ada di situ. Maknanya kemahiran bersosial tu tak ada. Tak ada, betul. Jadi pertama, kita tak ada keterbukaan. Kita dipengaruhi oleh fikiran kita sahaja semata-mata pada masa itu. Keduanya, kita tak nak bercakap dah. Kita hanya dia tak jawab ni, menunjukkan orang tu dah tak suka, menunjukkan orang tu marah. Dan sebenarnya macam Puan cakap tadi, tengok dia dah tak jawab, itu satu assumption saja orang tu kalau fikir dalam konteks keseluruhan. Sebab kita tak tahu, mungkin
Yalah, dia tak jawab, mungkin dia sibuk secara neutralnya. Ataupun dia kata menjawab mungkin tidak membaiki keadaan, mungkin memburukkan lagi keadaan. Satu dunia tahu, nanti kawan sana nanti akan wawarkan perkara ni pada satu dunia, buat apa? Screenshot. Jadi kena fikir lebih luas lagi lah. Kalau dah guna social media tu, kita kena lebih terbuka dalam menginterpretasi benda-benda macam ni lah. Jadi kadang-kadang kita kalau tengah negatif, tengah marah, kita baca nampak yang marah. Sebab masa tu kacamata kita, perasaan kita dalam kemarahan. Tapi kalau kita suka, mungkin kita akan nampak lebih relax. Tak apalah, dia ni mungkin stres orang yang tulis tu, kita pun tak jawab balik. Tuan, berbalik kepada persoalan saya tadi, bila kita terlalu banyak sangat menggunakan, kalau dulu kita pergi kita ni nak memfailkan perceraian dan sebagainya, pergi ke pejabat, kemudian kita berinjak kepada satu lagi mekanisme, iaitu message ataupun WhatsApp. Kemudian kita ada voice note pula. Kemudian sekarang ni ada video pula. Kemudian itu buat live secara terus. Dia ada satu perkembangan yang mungkin ada yang menyatakan ini lebih mudah nak menyatakan perceraian. Kalau tidak kan mahkamah kena panggil, nak mengesahkan dan sebagainya. Apakah sebenarnya mereka orang-orang yang melafazkan cerai ini beranggapan bahawa bila kita buat live tu mudahlah, mahkamah pun senang buat kerja? Dia ingat hakim tengok dia punya. Dia bawa lah video tu sampel. Ni dia Tuan Hakim. Dia sebenarnya lafaz, kalau ikut undang-undang, lafaz cerai suami ni dia kena dalam mahkamah dengan kebenaran mahkamah. So kalau apa-apa lafaz yang dibuat di luar tu, sama ada dalam media sosial ke ataupun dekat mana-mana selain daripada mahkamah, dia kira sebagai satu kesalahan dari segi undang-undang, boleh dikenakan penalti 1,000 satu lafaz lah. Setiap kali lafaz tu boleh dijatuhkan hukuman. Itu pun mungkin satu masa nanti bila keadaan dah semakin worse kan, terlalu mudah lafaz, mungkin denda tu mungkin boleh dinaikkan lagi lah untuk menyedarkan masyarakat supaya tak mudah-mudah. So dari segi undang-undang, lafaz tu memang kena buat dalam mahkamah. Kalau anggapan mereka kata kalau buat live tu memudahkan, memanglah memudahkan untuk ditunjuk ke mahkamah, benda tu boleh bila dibawa ke mahkamah nanti boleh ditunjukkan. Tetapi dari segi perbuatan tu sendiri adalah satu kesalahan dari sudut undang-undang. Dan satu lagi sebenarnya, bila isu lafaz luar ni, dia sebenarnya 2 kali kerja. 2 kali kerja. Sebab pertama dia dah lafaz dekat luar, lepas tu dia kena buat pengesahan pula di mahkamah sama ada lafaz tu jatuh ataupun tak. Kalau pasangan tu betul-betul dah tak boleh nak bersama, tak boleh nak go on, dia sebenarnya boleh berbincang, lepas tu dua-dua boleh pergi mahkamah, mohon untuk perceraian, bercerai dalam mahkamah. So 1 kali kerja je. So bila lafaz luar ni sebenarnya 2 kali. Itu kalau 1 kali lafaz. Kalau contoh 3 kali lafaz, dia kena buat 3 kerja. Dia kena pergi mahkamah, filekan setiap satu lafaz tu satu kes. Dia tak boleh 3 tu dia letak dalam satu file, dia kena 3 file. Lafaz pertama bila, tu file kedua, lafaz kedua dan seterusnya yang ketiga. So itu masyarakat kena faham lah. Sebab mungkin dalam fikiran mereka, oh ni senang kerja aku kan, tapi sebenarnya tak. Dari segi proses tu dia akan lebih menyusahkan. Adakah masyarakat kita sekarang ini lebih bijak dalam mengendalikan kes-kes macam ni yang mereka lebih tahu dan nak lafazkan di mahkamah, ataupun tuan sendiri berhadapan dengan mereka yang kurang ilmu? Itu yang berlakunya lafaz cerai guna WhatsApp dan sebagainya. Kalau kita duduk mahkamah satu hari kita perhati sebenarnya banyak pasangan muda yang datang buat pengesahan lafaz luar di mahkamah. Semakin ramai. Makin ramai sebab mungkin mereka tak alert ataupun tak faham tentang perkara ni. Ataupun macam Prof sebut tadilah, bila tak dapat nak kawal kemarahan dan sebagainya. So cerai itu dijadikan satu senjata yang ampuh yang untuk mendiamkan isteri misalnya. Dah kau ni provok sangat kan, aku ceraikan kau je lah.
senyaplah sekejap. Tapi kalau lepas tu baik semula, berlaku lagi. So kadang-kadang suami ingat cerai tu adalah senjata yang boleh digunakan dengan suka-suka hati dia. Sebenarnya kalau ikut yang sebetulnya, cerai itu senjata yang paling akhir sekali. Dah tak boleh nak buat apa dah. Dah tak boleh dah cuba berbagai cara. Tak boleh nak berbaik juga. Barulah cerai lafaz tu digunakan sebagai senjata yang akhir sekali. Kalau orang perang tu, itu senjata yang paling hebat, yang paling mahal sekali lah yang dia nak lancar tu. Dia hantar yang kecil-kecil dulu kan. Itu sepatutnya yang suami kena pegang lah. Dia kena simpan lafaz dia tu sebagai senjata yang untuk digunakan. Dah tak boleh nak buat apa, inilah senjata yang aku simpan sampai ke akhirnya untuk aku gunakan. Adakah masyarakat kita sebenarnya miskin ilmu bila kita nak bercakap? Seperti awal saya katakan di mukadimah, semua ada ilmu untuk nak berkahwin, nak menghalalkan hubungan, semua nak berkahwin, okey. Lepas tu nak handle situasi rumah tangga, dia dah tak tahu, kalau ada masalah nak channel ke mana, kemudian stres, mulalah rasa menggunakan media sosial tu boleh riliskan stres dan sebagainya. Adakah tuan merasakan pasangan-pasangan hari ini, sama ada dia muda ke ataupun yang lewat berkahwin ke, mereka ni miskin ilmu bab cerai dan menyelesaikan masalah? Dia kadang-kadang benda tu mereka tahu, mereka faham, tapi mungkin dalam keadaan kata orang bergelumang dengan nak cari duit kan, nak survive, lepas tu dengan stres, lain-lain jam lah sebagainya. Dengan keadaan ni tengok orang lain kan, bila tengok orang lain macam-macam dia ada, kita ini je aku ada kan, sebab kita tengok orang yang lebih pada kita. Sebab Nabi ajar kita tengok orang yang kurang pada kita, baru kita rasa kita lebih. Tapi kita tengok orang yang lebih pada kita. Kita tengok dekat media sosial ni, orang tu pakai apa, kan, kereta besar-besar, rumah besar, tengok dia punya background TikTok pun rumah cantik-cantik, ada tu skrin hijau je kan, background wallpaper. Itulah. So situ benda tu membuatkan mereka kadang-kadang rasa stres, dia nak lebih pada orang. So dia apa yang mereka ada, ilmu yang sedikit yang mereka ada tu jadi lupa waktu tu dengan keadaan yang saya sebut tadi itulah. Itu mungkin berlaku. Dan dari sudut yang lain tu sebab saya rasa dari segi kefahaman setiap sebab mereka yang nak berkahwin ada kursus kahwin. Dia ceritakan tentang ni. Lepas tu bila nak berkahwin, masa nak akad nikah tu sekali khutbah kan. Betul. Khutbah kahwin sekarang bukan 10 minit sampai setengah jam kadang-kadang tu. Tapi masa tu dah anxiety lah tu. Dia tak masuk kan. Tak masuk. Dah hafal skrip kan. Orang lain yang dengar. Lepas tu bila dah berkahwin tu dia boleh dengar dalam TV, dalam media sosial, ilmu-ilmu tu dia boleh bertanya. Kadang-kadang kaum keluarga sendiri pun mak ayah setiap kali ni beri nasihat kan, setiap kali pergi rumah mak ayah beri nasihat. Saya rasa ilmu tu mereka ada, tapi dalam keadaan tertentu mungkin ilmu tu dia hilang sekejap kerana nak menghadapi suasana-suasana semasa ni yang berlaku pada diri mereka tu. Baik, saya nak bertanya kepada Prof, tapi kita nak ambil ini apa yang dilontarkan oleh pelayar-pelayar kita. Dia kata TikTok tempat brain rot berkumpul. Saya ingat lepas uninstall dah tak ada beban dah. Masuk pula FYP dekat YouTube. Dia kata sekali dengan cerita hot drama Melayu lah, apalah, dia kata macam-macam. Jadi perkara ini tepuk dahi lah, tolonglah, banyak sangat orang mental sekarang ni. Boleh ke kita consider dan legalize dengan perkara-perkara macam ni? Okey, kemudian ada yang kata punca masalah mental ni adalah jati diri Melayu tu dah hilang. Yang ini saya katakan bila orang lain kata salah itu dah mencermin. Okey, saya faham. Ini pun nak masalah juga bila host kena fahamkan apa dia nak cakap. Dia kata punca masalah mental ini adalah jati diri dah hilang. Sebab itulah macam-macam berlaku dekat media sosial. Dia secara tidak langsung mencerminkan
jati diri ataupun siapa kita di media sosial itu sendiri. Okey. Saya mungkin Prof mungkin boleh. So tengok tadi bila baca 2 kali 3 kali baca baru dapat tone yang kita ini nak. Gen Alpha mungkin ya. Jadi itulah saya rasa contoh yang bagus. Baca berapa kali untuk mendapatkan konteks yang betul. Mungkin dia lain tapi itu yang kita dapat yang positif tu kan. Jadi jati diri ni memang satu yang penting lah pada setiap individu kan. Kita jati diri maknanya ada rasa belonging ataupun macam kumpulan sesuatu. Mungkin kita percaya ni kita seorang yang Islam, Muslim contohnya kan. Jadi kita tertakluk dengan hukum-hukum seperti yang Tuan cakap tadi lah kan. Jadi macam talak dan cerai ni bukan perkara di hujung bibir. Sepatutnya perkara yang 100 kali fikir, baik obses dengan benda tu supaya akhirnya nak melafazkan tu jadi satu halangan. Dan tadi saya nak komen juga sebab sebenarnya kalau ikut proses mahkamah tu sebenarnya cara yang bagus sebenarnya kita tak lafazkan pada masa itu, tapi okey tak apa, tak puas hati kita bawa rujuk kepada pihak ketiga lah daripada dua pihak yang bertelagah tadi. Jadi pihak ketiga di mahkamah mungkin by time dah sampai mahkamah, kalau kita betul-betul tak jadi, dia tak jadilah, tak jadi ke mahkamah pun. Nak cari peguam mungkin kos 2 kali berapa pula kena bayar tadi. Saya nampak poin itulah tadi juga kan. Jadi kalau kita lengahkan sikit, kita beri masa, dia mungkin berkurangan. Okey, dan berkenaan dengan yang komen tadi, saya rasa kita sebenarnya kena ada amalan dalam menangani masalah tu dengan cara positif, dengan cara baik, bukan mengikut perasaan, bukan mengikut nafsu. Kita sepatutnya melihatkan apakah penyelesaian, kita listkan apa penyelesaian yang boleh dihadapi kalau masalah tu. Mungkin ada masalah kewangan, mungkin ada masalah masa kita kesuntukan sebab kerja terlalu demanding zaman sekarang kan. Dan bila kita huraikan masalah, kita put down the problem, mungkin kita akan lebih dalam situasi, dalam kontrol, kawalan. Tetapi kalau kita sedap di hujung bibir saja, kita rasa puas. Sebab kadang-kadang manusia ni tanpa sedar kita project kita punya anger. Maknanya sebenarnya kita marah tempat kerja. Tapi balik tadi mungkin isi masak makanan dia menu semalam. Menu semalam. Maknanya tak masak. Kadang-kadang mulut kita pun masin sebab kita kepenatan kerja. Sebenarnya sedap tapi sebab penat kerja, kita makan, kita rasa masin kan. Sebab dia nak cari salah. Jadi kita akan project. Ini satu kaedah psikologi ataupun cara kita bertindak balas dengan kemarahan. Kita marah dekat orang lain tapi orang tu bos kita, kita tak boleh nak buat lebih kan, nanti kan masalah lain. Atau marah atas jalan raya, kita balik rumah kita lepaskan dekat orang yang lebih lebih rendah atau macam yang kita familiar lah, isteri ke anak ke dan sebagainya. Yang paling teruk sampai pukul mungkin kan, sampai penderaan domestic violence. Jadi ini satu daripada projection lah. Selalu kita sebut denial ni satu juga, kita nafikan kita ada masalah, kita macam tak ada apa-apa. Yang satu method lagi, project anger tu, kita lontarkan marah tu. Orang ni tak boleh sebab dia ni bos kita ke apa, kita lontarkan yang dekat rumah yang male dominant tadilah. Kalau kita rasa kita dominant, kita selalu betul, isteri mesti ikut. Zaman sekarang tak boleh kata isteri mesti ikut suami punya pendapat, sebab kadang-kadang kita kena bermusyawarah antara dalam rumah, lebih bersepakat. Sebab perkahwinan kalau satu pihak nak mendominasi, saya rasa cabaran yang hebat lah. Dia tak boleh satu pihak dominasi, dia kena give and take. Manusia mana silap, baik suami baik isteri. Tapi kesilapan tu kita kena sedar dan mengingatilah, itu niat yang baik untuk bina rumah tangga yang baik lah. Tapi suami kena ingat Prof, isteri tak pernah salah. Wanita tak pernah salah. Tak pernah salah. Selalu kita dengar ungkapan itu. Yalah. Maknanya apa yang Prof katakan tadi itu adalah salah satu ataupun kita katakan dalam kelompok penyakit mental. Jadi saya saya tak tadi saya kata satu adalah gangguan mental. Kalau secara teknikal lah ni, saya dah lebih kepada teknikal. Penyakit mental ni orang yang ada kemurungan yang serius, ada masalah kegelisahan, ada skizofrenia yang saya cakap mula-mula, ada bipolar, ada drug related problem ke macam tu. Jadi saya rasa isu kawalan kemarahan ni tak sampai ke tahap penyakit mental.
Dia ada gangguan mental, tak boleh kawal kemarahan, dia ada bebanan psikososial yang tinggi. Contohnya tadilah masalah kewangan, jalan jam ke apa ke, hari-hari menghadap jam kan. Dia memang nampak benda tu sikit. Kalau sehari 2 menghadap jam tak ada isu. Kalau hari-hari menghadap jam selama 2 jam dengan duit minyak yang meningkat, semua zaman sekarang ekonomi tertekan, dia akan one after another lah bertindih-tindih masalah tu. Jadi dia perlu satu initiation api kecil je dekat rumah menjadikan satu masalah yang besar. Mungkin dah penat sangat drive, si sibuk dengan kerja lain, tak layan suami balik, suami jadi marah. Boleh jadi macam tu. Yalah, isteri sibuk dengan buka phone ke apa kan, suami baru balik. Saya bukan nak kata backing, dia vice versa boleh berlaku juga. Tapi selalunya tradisi kita, orang lelaki yang mencari nafkah kan. Baik, Tuan, kita tahu tadi Prof ada menyatakan ada beza antara penyakit mental dan juga gangguan mental. Kita ambil satu contoh gangguan mental daripada perkara-perkara remeh itu sehinggalah kepada lafaznya talak itu. Kalau di mahkamah menurut Tuan, adakah Tuan Hakim akan mempertimbangkan walaupun ia telah melafazkan 2 ke 1 ke, adakah ini boleh dikatakan walaupun dia dah lafaz tetapi dia boleh ditarik balik ke atas budi bicara ke macam mana? Lafaz talak tak boleh ditarik balik. Kalau dengan asbab gangguan, cuma dalam keadaan yang boleh deny untuk lafaz talak terjatuh bila kemarahan yang melampau. Sebab kemarahan ni dia ada 3 keadaan. Satu yang biasa, kedua yang sederhana, yang paling top sekali tu yang melampau. Melampau tu maksudnya dalam keadaan bila dia lafaz tu dia tak ingat apa. Dia tak kenal orang pun. Dia ada setengah orang macam tu kan. Dia bila dia terlampau marah, dia tak boleh nak kawal, and then dia memang masa tu dia tak recognize pun siapa yang ada dekat dia. Dia cuma mulut dia tu bercakap apa yang dia nak cakap. Yang dalam keadaan yang pertama tu tadi, yang tertinggi tu tadi, boleh jadi lafaz itu tak disabitkan lah, tak jatuh talak. Tapi tak semua orang ada kemarahan yang melampau tu. Kalau yang peringkat yang pertama dan kedua, yang biasa, yang sederhana tu, tak, talak tu masih lagi gugur. Begitu juga dalam keadaan kalau katakan suami tu disihir. Ada juga kes yang mana bila kita buktikan pada mahkamah suami tu dalam keadaan dia terkena sihir, memang dia tak sedar pun. So dia berlaku lafaz, so mahkamah boleh, ada setengah kes tu mahkamah tak sabitkan. Sebab dia tak ada kosot masa tu, tak ada tujuan dia untuk lafaz talak. Begitu juga dengan dalam keadaan pengambilan dadah yang boleh menghilangkan akal dan sebagainya. Tapi benda ni bukan kita yang putuskan. Bukan kita sendiri yang kata, oh aku masa tu aku tengah marah kan, aku lafaz aku tengah marah. Tak. Itu kalau pakai yang diri sendiri, memang sampai bila lah aku orang menang kan. Sebab yang mahkamah yang akan menentukan jatuh talak ataupun tak tu adalah hakim mahkamah syariah. Bila hakim ni, dia akan dengar dulu. Dia akan dengar keterangan suami, keterangan isteri, kalau ada saksi masa kejadian tu dengan saksi sekali, baru buat keputusan. Bukan macam kita baca dekat TikTok terus kita buat judgement. Kau memang patutlah kau kan. Sebab kita netizen ni memang macam tu perangai kan. Bila kita baca je kita terus buat judgement. Tapi bila pergi mahkamah, mahkamah akan dengar semua pihak yang ada keterangan, termasuk keterangan bersumpah dan sebagainya. Barulah mahkamah akan buat keputusan. So bukan mudah-mudah untuk kita tentukan lafaz tu jatuh ataupun tak. Sebab tu dalam keadaan ni, pesan saya awal-awal lagi, daripada macam saya sebut awal tadi tu, kita jangan terlalu mudah. Sebab itu lafaz tu simpan. Lafaz talak tu simpan. Kalau dah tak boleh buat apa-apa, barulah gunakan. Yang terlalu mudah, dan jangan gunakan itu sebagai
satu untuk yang kita tujuan marketing kan, untuk dapatkan view yang lebih dan sebagainya, supaya keluar dekat FYP orang lain. Sebab itu kita perlu reserve. Dalam kehidupan ni kena ada perkara yang kita reserve juga, bukan semua kita nak tunjuk kat orang. Baik, Rosana Ros kata ini semua publicity murahan ni tuan, dia kata. Okey, Noh Adia kata kalau lafaz memang jelas bunyi lafaz, tapi katanya dia niat dalam hati je, disebabkan perasaan marah. Oh, okey. Dia terlafaz tapi sebenarnya tak ada niat. Kalau dah lafaz tu dia tak tengok niat dah. Yang kalau tengok niat ni bila tulisan ataupun dalam teks tulisan tu balik pada niat. Tapi kalau memang mulut dah sebut, dia jadi soreh, dia jadi jelas. Apa yang kita cakap tu lah. Sebab tu jangan suka-suka hati cakap kan. Faham? Oh, itu kita dalam kita dalam fasa yang terakhir ataupun pusingan kita yang terakhir. Kita melihat sebenarnya Prof, tekanan pengaruh media sosial ini jugalah, termasuk keinginan untuk mendapatkan perhatian, interaksi ataupun macam kita katakan engagement ini, ia boleh mendorong juga seseorang itu untuk mengambil tindakan peribadi dan juga emosional, seperti melafazkan talak di media sosial ataupun di khalayak ramai. Adakah ini satu bentuk luahan emosi yang kita lihat mereka merasakan ini satu keperluan untuk diri mereka? Pertama, saya rasa cara penggunaan yang kita selalu guna ataupun individu gunakan pada kebiasaannya untuk tujuan apa sebenarnya. Macam cakap daripada awal tadi, ada yang buat marketing, dia buat perkara yang boleh menarik perhatian. Bagi saya, nak buat perkara yang memalukan diri saya fikir beratus-ratus kali dan saya rasa tak mungkin berlaku lah. Macam tadilah nak cakap sendiri, saya lebih selesa. Contohnya ini mungkin generasi saya lah, kita interview macam ni, kalau saya bercakap je seorang-seorang macam tuan cakap tadi lah, kita rasa awkward, rasa janggal, segan dan sebagainya. Normal ke tak normal ni kan? Normal ke tak normal? So itu satu yang kita kena lihat di situ lah. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, kita kena ingat lah benda ni tak boleh ditarik balik once they go online kan. Kemudian apa implikasi kepada orang lain juga. Itu kena ambil kira lah apabila kita buat online. Di penghujung ini kita, bila kita cakap mengenai isu ini, rasa cepat je masa yang berlalu. Mungkin tuan dari sudut perundangan, ada yang menyatakan mereka ni risau juga dengan apa yang berlaku. Dia tidak fikir diri mereka, tapi mereka memikirkan generasi yang akan datang, yang seperti saya katakan tadi, miskin ilmu dan sebagainya. Bagaimana dari sudut perundangan kita boleh memastikan generasi sekarang dan akan datang ini celik ilmu, bukan saja dari sudut perkahwinan tetapi untuk perceraian dan mengendalikan rumah tangga ini bagaimana? Saya sebenarnya bila isu yang baru-baru ni saya lihat mungkin Allah nak tunjuk dekat kita lah. Dia mungkin Allah pilih pasangan tu supaya menjadi pedoman pada orang lain. Sebab kalau tak berlaku benda tu, kita tak cerita pun pasal ni, kita orang tak dipanggil pun. Isu lain yang kita lain ni. So, bila berlaku macam tu, at least masyarakat pun ada perbincangan. So mereka tahu apa yang hukum sebenar, apa yang sepatutnya dibuat dari segi hukum syarat, dari segi mental, perubatan, dan juga dari segi kaunseling misalnya, apa yang mereka perlu faham dan sebagainya. Sebab lepas daripada isu yang berlaku tu pun banyak pihak-pihak yang memberikan respon dan sebagainya kan, respon yang baik. So at least masyarakat tu alert dengan apa yang berlaku. Cuma benda ni nak kena selalu update lah. Maksudnya apa yang berlaku tu untuk kita cetuskan dalam masyarakat, dan masyarakat kena ambil tahu, simpan dalam kepala sebagai pedoman untuk mereka. Yang dah berlaku pada pasangan tu tak apa, itu mungkin ujian untuk mereka. Tapi untuk kita semua, mana-mana ilmu, pengetahuan yang kita terima dengan apa yang berlaku, yang dibincangkan tu, kita simpan untuk kita gunakan sepanjang hidup, dan juga untuk kita nasihatkan kepada anak cucu kita lepas ni. Baik,
untuk anak cucu. Mungkin Prof sendiri melihat konklusi perbincangan kita hari ini. Mungkin saya sendiri sebagai ibu, saya merasakan media sosial ni terlalu menakutkan untuk saya. Lagi-lagi sekarang ini kalau sekolah kan Prof, semuanya melalui media sosial. Kalau tak WhatsApp, Telegram. Kadang-kadang anak-anak pun tengoklah benda-benda lain kan. Jadi banyaklah dia punya orang kata cabaran. Jadi bagaimana Prof untuk penutup kita hari ini? Kita tidak mahu perkara ini terus disalah. Kadang-kadang kita sebagai mak ayah ni pun ada pihak yang akan menyalahkan mak ayah. Kan bagaimana ilmu mak ayah tadi tuan kata patutnya dapat pandangan, tapi sebaliknya. Jadi penutup ni kita nak konklusi tu menyeluruh Prof. Itulah saya rasa kalau berbalik pada puan punya isu pasal banyak penggunaan media sosial dan sebagainya, kita kena perhatikan, ambil tahu apa yang anak kita lah di bawah tanggungjawab kita. Itu ilmu. Mungkin ilmu keibubapaan, parenting. Kalau zaman 70-an tak ada pun perlu ilmu ini. Tapi era 2000 dan 2020 untuk generasi alpha ni memang satu yang mesti. Sebab itulah tadi, mendekatkan hubungan kita dengan sekolah, media sosial juga. Tapi pada masa yang sama juga, kalau kita tak kawal penggunaan anak kita, dia tengok benda lain dekat situ, dan kadang-kadang media sosial ni dia tak mendiskriminasikan perkara yang dipaparkan. Kadang-kadang yang tak sesuai dengan anak kita. Tengoklah YouTube, kadang-kadang dia keluar gambar-gambar yang tak baik. WhatsApp pun orang boleh disseminate gambar-gambar yang tak bagus. Sama ada violent, pornografi. So itu kita, ilmu keibubapaan zaman ni kena ada situ. Jadi yang paling penting bila berkenaan dengan bila kita cakap pasal masalah rumah tangga juga tadi, yang mana topik kita hari ini, saya rasa rumah tangga tu biarlah masalah tu di bawah bumbung tu saja. Tak perlulah orang lain tahu, tak ada faedah manfaat, malah saya rasa lebih mudarat daripada kebaikan kalau masalah rumah tangga terlepas di alam maya. Mungkin sekarang ni kita nampak macam yang berpengaruh lah, influencer ke selebriti, jadi highlight lah. Dia menimbulkan stres. Memang mungkin dia nak publicity, tetapi kesan negatif juga banyak di situ. Dan yang paling menakutkan, kadang-kadang dia menimbulkan trend. Macam tadilah, dah ada selebriti ni buat, orang lain akan ikut. Dia boleh buat, kita buat. View tinggi? View tinggi? Ada mungkin income, iklan? Income, tapi saya rasa berkat ke pendapatan macam tu cara kita buat. Benda tu sekejap je. Sekejap. Itulah. Malah kita jadi contoh pula yang apa kan? Tak baik, yang negatif. Baik, itu saja masa yang kita ada sebenarnya. Bila kita cakap mengenai konklusinya hari ini, bila kita cakap mengenai perceraian kita seharusnya sebagai individu ataupun kita sendiri dalam rumah tangga, seperti yang saya katakan tadi, perlu bijak mengawal dan sebagainya. Kalaulah ada sebarang masalah yang dihadapi, perlu cari bantuan ataupun kaunseling profesional sebelum mengambil tindakan yang drastik. Juga bagaimana peranan keluarga dan komuniti sebenarnya untuk memberikan sokongan emosi dan mental kepada individu yang berhadapan dengan isu-isu perkahwinan ini. Jangan kita jadi nasi tambah. Jangan pula kita memviralkan apa yang berlaku pada orang yang kita kenal itu. Kita melihat perkara ini sebenarnya bukan satu yang boleh kita banggakan, tapi sebenarnya perlu kita elakkan untuk memastikan generasi akan datang ini lebih cakna, lebih baik dalam satu-satu hubungan. Itu saja masa yang kita ada. Kita insyaAllah jumpa lagi dalam edisi Skop akan datang. Saya Haslina AR Kamaluddin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.